Basically ini feedback tuan ni berkaitan dengan memang standard kalau kita beli jambu, beli borong memang akan ada rosak. So untuk sebelum ini, sekiranya kami dah dapat jambu, kami akan cek satu-satu. So ini adalah jambu yang kita bungkuskan. Kita dah siap potong, pastikan jambu tersebut elok dan sebagainya. Kita akan potong dan jadikan sebekas ini. Dan untuk maklumat anda, ini kita punya menu lain lah, menu mi gaunzao. Kalau anda nak dapatkan, boleh DM kami. Di mana area Kundang Jaya atau Rawang, kita boleh hantar ke rumah anda. So ini, kalau anda dapat beli jambu, anda dapat sebekas seperti ini. Apa yang anda buat adalah anda buka jambu ni, jambu ni, dan apa yang anda dapat adalah asam limau. Asam limau. So apa nak buat? Tabur je. Tabur je. Pastikan habiskan taburan itu. Okey. Selepas anda tabur, macam biasa, kalau sedap, lagi sedap, ni saya bagi tips lah. Kalau anda dapat jambu ni, anda simpan ataupun anda perap 2 jam. 2 jam. Sedap. Confirm sedap. So, tapi yang ni saya nak tunjuk pada anda cara nak makan. So, jambu ni kita akan ikut berat. Setiap bekas ada berat dia lah. So, ini jambu yang telah dicampurkan dengan asam limau. Jom kita rasa. Dengar tak? Dia punya crunchy tu. Okay. Kalau anda dapatkan jambu sebekas ini RM5. Kalau anda dapatkan sebesar, besar bekas kalau nak buat makan-makan ke, ada juga. Tapi ini standard, sebekas RM5. So dapatkan